Ramai anak muda tanya, kalau beli emas, nanti rugi tak? Jawapan saya, rugi kalau tak mula. Sebab masa tak tunggu kita. Jangan lupa follow dan save video ni untuk rujukan akan datang. Emas ni bukan skim cepat kaya. Ia alat sebenar untuk lindungi nilai duit yang makin lemah. Kalau hari ini kita simpan RM100 dalam bank, 5 tahun akan datang, nilainya mungkin tak sama. Tapi kalau kita tukar jadi emas, nilainya bukan sahaja kekal, malah boleh naik. Jangan tunggu tahu semua baru nak mula. Sebab ilmu sebenar datang bila kita dah mula. Pesan mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, kalau orang lain guna gaji untuk berbelanja, kita guna gaji untuk bina harta. Itu beza orang bijak dengan orang biasa. Okey, baik tuan-tuan, yang mana berminat untuk simpan emas di Public Gold, boleh saja klik link di bio saya. Saya akan bantu anda sebaik mungkin. Ingat, perkongsian santai tapi sampai. Jumpa anda di next video.